Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku sekali lagi. Okey, di video ni aku ada satu barang baik daripada Dr. Kemis yang aku baru dapatkan daripada TikTok Shop. Dan seperti mana yang korang baca dekat tajuk ataupun dekat thumbnail dalam video ni, barang baru sampai petang semalam. Aku tak unboxing lagi. Sebelum aku nak unboxing ni, pastikan korang dah tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat bawah video ni. Jom kita unboxing dulu. Okey, ni barang dia. Okey, ni rupa barang dia. Multi clean, one step easy cleaner for all purpose. Safe and nice on all surface, remove dust and stain. PS 7 formula. Okey, barang ni je multi purpose, boleh guna dekat mana-mana bahagian. Tak kisah bahagian apa pun. Aku nak try dekat kereta Proton Eswara aku ni, color putih ni, dekat dashboard, pintu dan juga cermin. Cermin pun boleh buat dekat luar dalam. Kalau korang nak try barang ni, korang boleh dapatkan dekat TikTok Shop aku. Link ada dekat ruangan description box dekat bawah. Korang boleh refer je kat situ, okey? Tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan sekarang. Dalam dia ada penutup macam ni Jadi dia tak tumpah semasa pengendalian pos tu. Okey, penutup ni aku dah buka. Bau dia wangi, macam bau bunga ros macam tu Tapi memang wangi. Jom kita try dekat kereta ni. Bau dia wangi ke tak dan segar kan kereta. Ni dia ada bagi spray. Korang kena letak dalam ni Cara guna dia pun mudah. Cuma spray kemudian lap guna kain microfiber yang kering. Okey, aku dah siapkan keempat-empat pintu, dashboard dan semua tempat kat bahagian dalam kereta ni. Bila buka pintu je, dia punya wangi, boleh tahan. Oh my god! Wow! Bau macam bunga ros macam tu Aku rasa aku tak ada apa lagi nak kongsi. Setakat itu je untuk video ni. Macam biasa, kalau korang nak cari barang ni, aku ada sediakan link dekat ruangan description box kat bawah. Korang boleh je tekan link kat situ. Okey, untuk makluman korang barang ni dia boleh guna untuk semua bahagian. Dia multi purpose. Tak perlu risau pasal
warna pudar ke apa ke, kerosakan ke, tak ada masalah pun. Lepas tu dia tak melekit, tapi yang penting dia bau wangi. Okey, kita akhiri video sampai di sini saja. Sebelum aku akhiri video ni, pastikan korang dah tekan butang like, share, subscribe dan komen. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum. Bye. Amigos on the beat, we can roll and share. Been down and I'ma get it right, dead on sight like. Been down and I'ma get it right, dead on sight like.